Assalamualaikum dek. Salam. Wih, sedap. Ini cara berlauk yang garing tu kan? Boleh saya nak satu yang panas-panas kan? Dia ada daging dengan ayam kan? Aku nak try yang daging. Lepas tu yang manis pun nak juga satu. Boleh. Okay bang, ni pula cara manis crispy yang pertama dia nak. Yang pertama dia, mari kita buat dia. Ni order baru buat dia kan? Ya. Oh, panas-panas dia kan? Abang nak kasi manis ke? Tak ada, aku sihat. Okay. Okey bang, ini adalah menu baru kita. Bubur belauk dia kan? Bubur belauk betul. Boleh dek, panas-panas lagi buat asap Ya, kan? bro. Ini kalau macam ni satu kad ni berapa ringgit harga dia? Kalau untuk daging kita ada RM12 lah. RM12. Ya, Banyak kat daging kau tak? Penuh atas dia? Belacan ke apa ni? Kangkung belacan. Oh Allah, sedapnya dah. Ya. Okey. Ya? Betul. Bawang gorengnya. Ya. Wow, dia punya kuning pun elok je kejadiannya dia. Betul. Bang, ni dah sebenarnya nasi kita. Daging ni dia kan? Ya. Apa rahsia dia ni? Rahsia lah. Rahsia. Okey. Mana boleh tahu? Kita nak bagi customer puas hati makan. Masuk, sedapnya hijau-hijau. Cili. Pedas-pedas. Okey bang, abang punya order semua dah siap. Dah siap dia kan? Ya, betul. Bubur, cara berlauk dengan cara manis. Berapa ringgit semua ni? Total semua RM28 sahaja. 28 aku bagi kat member kau Boleh, dan kita buka kat Melaka Mall Night Market. Habis setiap hari buka ke macam mana? Kita buka hari Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Okey dek, semua makanan yang aku makan dek, masya-Allah sedapnya dek. Bismillah. Bismillah. Daging dia memang love lah guys.